Boleh naik tak? Bawa. Terima kasih. Boleh je. Free of charge. Bernilai RM6,000 kan tak rasa rugi lah. Ini kan asal je kita rasa. Batu. Ni bukan kayu. Oh, batu. Bukan batu. Batu cheese. Cheese. Ini satu buku ni semua cheese. Cheese. Ni bukan batu. Dia bukan batu. Boleh naik. Nak rasa. Sedap. Bukan selalu tau chef ni bagi. Ini seriously memang bukan selalu. Dan memang susah sebenarnya chef nak abang ni. Dia bas keping tu je. So untuk pengunjung-pengunjung RM6,000. yang berboleh RM6,000 yang mengambil masa proses untuk pembuatannya hampir mencecah ke 2 tahun. Boleh naik, boleh tak? Boleh. Masuk je naik je. Boleh rasa sendiri macam mana cheese fresh baru sahaja dikopik dan baru sahaja dibuka. Boleh Boleh ambil, tak ada masalah. Saya dah 4 kali dah. Oh, baik. Selalu buka dah. Selalu kalau buka tadi macam mana? tugas ni. Selalu tengok chef ni dekat TikTok dan ini for the first you all boleh merasai sendiri. Cheese bernilai RM6,000 Malaysia. Teringin juga. For the process. Dah. Alright. Okay, kita nak. Rasa cheese ni. Okay, Pak. Dah rasa nasib baik. Oh my god.